Hi, what's up, San Francisco? Go up to my channel. Xiaomi City Bar here. Alright, so konten apa yang aku nak buat hari ni dengan Abang Long, ada big surprise sikit untuk Abang Long. Kalau benda ni jadilah, kalau benda ni dijalankan dengan lancar, benda ni insyaAllah akan jadi, and kita akan hantar benda ni dekat Abang Long, and kita akan cari barang untuk baby boo. So kita akan carikan barang untuk baby boo supaya dia boleh pakai. Apa pula baby boo ni? Supaya dia boleh pakai untuk ke final content. Hanya kau jangan nanti kan. So dia ingat dah mulai risau, dia dah mulai kode-kode aku ni. Sebaik caw tu. Pangai semengah sikit. Kita kena buat gaya mahal macam ni. Tak mahal sangat lah kalau terlanggar benda atas tu. Jangan benda atas. Ambil mahal tu. Ambil mahal, okey. Saya pun baca dekat TikTok je. Apa? Pernah nampak dalam mereka ni? Alright. So jom kita pergi cari kedai tu. Let's go. A few moments later. Kalau I nak minta maaf. Tak. Kalau pun. Apa nak bagi pas? Bukan blackout pun I ni. Okay. I nak minta maaf sebab I tak makan emas hari ni. Kenapa? You ni? Kenapa orang tegur? So I takut macam kikuk sikit gitu. Alright. Tak apalah. Alah, jom lah. Tak nak. Pergilah. Tadi masa kita orang jalan-jalan, lepas tu ada orang tegur meluk. Serial lah tak? Bukan serial. Ada. Assalamualaikum. Salam semuanya. Assalamualaikum bang. 3 kali saya datang, 3 kali orang yang berlain. Okay kan, so sekarang ni kita dah settle dah bahagian kamera ni sebab lens rupanya meluh hari tu kau. Lepas tu dia telap dekat lens tu. Lens telap kat lens, dia jadi kabur. Kalau korang tengok perasan konten yang sebelum ni, konten prank, agak kabur sikit kualiti dia. Wah. Semudah itu Okay, so sekarang ni kalau korang dengar aku punya sound tak sedap sangat sebabkan aku tak ada phone. Aku tak ada mic yang connect ke phone. So nak tak nak aku nak kena beli mic baru untuk jaga kualiti video kita sayang. Jaga kualiti video kita sayang. Sebab kau dah nanti. Takkan orang tak nak dengar suara awak yang merdu tu. Alright, so dah settle dah untuk kita testing mic kita semua. Hello, test, mic check, 1, 2, 3, test. Memang padu Holy Land ni. So kita dah pakai dah. Kita cuba test tanpa tak ada mic. Okay, cuba cabut. See, the quality of product, and the quality of video, mak successful and usage successful. Tak successful. Kau menipu ni. Aku tak tipu lah. Aku affiliate percaya kot. Okay? So kita dah dapat dah mic kita, and kita akan pergi cari barang yang lain, okay? Wow. Alright, so sekarang kita dah pakai mic, and kita dah. Dah ada mic. Hello. Dah ada mic tak payah jerit lagi. Apa aku ingat kalau aku jerit? Salah. Kau nak cari barang kan? Sana. Kau faham tak jalan? Ni kan tempat kau tahulah. Mana aku tahu? Kau fikir aku selalu beli underwear perempuan ni? Wah. First time aku keluar dengan budak dapat surat ni. Kau faham tak ni? Baca sikit. You don't have to have it figured out today. Maksud dia apa? Kenapa dia tiba-tiba bagi aku? You have to have it all figure out there. Okay, kau tak perlu keluarkan semua nafas kau seharian. Figure tu bukan nafas kot. Mana kedai kau? Dia Miss Claire tapi bukan di sebangunan. Okay. Apa salahnya kalau kita Google Miss Claire tu kat mana? Betul tak? IOI kan ni? IOI lah ni.
Ya Allah. Bye, man. Jangan tahan. Tak pernah benda tu ada handbrake tau. Dia pun jadi handbrake lah nanti. Oh, Macam best je nak naik tu boleh tak? Ya. Masalahnya kita kena bagilah laluan kat kanak-kanak. Oh, sorry. Kita ni dah macam apa dah. Aku kanak-kanak lagi lah. Ya kanak-kanak. Masalahnya kita tak sesuai naik benda-benda macam tu. Kau dah cakap tak muat kan? Agak sikit kau nak dekat tak muat. Katakan tidak pada body shaming lah. Katakanlah percayalah kepada sesungguhnya. aku. Okey dah jom. 1 hour later. Finally kita dah sampai ke kedai Melo. Wah, kelas kan ya. Okay. Jom masuk. Okay, jom. Welcome. Bukan. Bekerja pula dia bekerja. Kalau kita dah sampai. Amboi. Bukan main terjun kau ambil Bukan itu je lah ni. Cute lah. Cute. Kalau kau rasa tu cute kau ambil je. Serius lah? Ya. Ambil lah. Tak nak. Lepas tu kita nak buat apa ni? Kejap lah, aku tengah fikir. Kau jangan paksa boleh? Orang kalau nak shopping dia perlukan ketenangan. So jangan paksa-paksa boleh? Ya, sayang. Oh man, geli aku dengar. Tak muat lah nanti. Dia macam kelakar nanti. Alah, tapi nak hari ni. Uish, gigi sangat tu. Korang hari ni saya nak beli baju. Korang rasa baju ni okey tak? Tapi dia lace dia macam ni. What do you guys think? Cantik je. Comel. Tak nak. Kalau tak ada, nak beli macam mana? Ni pula buat agak. Okey tak? Apa jadi? Krem ke tu? Weh, tak ada kancing weh. Kan nak buka seluar tu krem ke? Ya Allah. Cepat sikit Melo. Tak ada kancing ke? Bukan. Habis tu? Aku rasa macam ada terkoyak sikit. Tak boleh lagi tu Melo. Sekejap. Weh. Boleh Oh tu, my boleh tu, boleh tu. god. Come on Melo. Melo. Kau akan terpesona nanti kami. Woi. Woi, sabar. Tak pernah nampak lah secantik macam ni Melo. Tiba. Melo cantik sangat. Serius lah? Sini tak sabar. Kau nak reveal ke nanti? Tak payah, nanti. Nanti lah Biar aku seorang je yang tengok kecantikan kau ni. Weh, thank you doh. Melo. Tak boleh lah macam ni Melo. Weh, cantik doh. Ya. Dia macam benda Satu butang tak butang tu. Dah duduk dalam ni pun kau nampak pun. Okeylah. Alright, Okay, so sekarang ni kita kat Kaisam dah. Yeah. Untuk cari kita punya item. Next mission. Yes, next mission kita. Jom. Yang mana kita akan cari frame. Jom. Untuk bagikan kepada Okay, let's abang go. ni. Kau tak menyempat? Sabar. Okay. Okay. Menggambar. Hai. Oh, ya kan dengan Syami? Jom, let's go. Oh, okay. Jom. Mana? Korang, biasalah bila hidup begini. Mana? Jom. RM1 weh. Okey, terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Okey. Allah Akbar. Dah jadi elok tau. Okay. Bye-bye. Thank you. Thank you. Kenal tak ni? Akak ni siapa? Kenal tak? Siapa? Melo. Thank you. Okay, jom. Kenal tak abang ni? Kenal. Abang apa? Syami. Cakapkan dia habis aku. Alright, so kita dah jumpa dah. Yeah. Frame yang kita orang nak customkan kejap lagi. Okay, so kejap lagi kita akan masukkan muka seorang per seorang. Betul. Tengok macam mana ending dia. Untuk Let's go. So sekarang ni kita dah tengah nak print gambar-gambar yang ada untuk lekatkan kat frame. So kita terpaksa pindah mall tadi. Terpaksa pindah mall untuk sekeping gambar muka diorang ni. banyak keping ni. Let's go. Kita nak tengok macam mana result bila kita dah tampal nanti. A few moments later. Alright. Welcome back guys. Okay, so kita pun dah lapar teruk ni. Betul. Dah jalan satu IOI dah sampai kita pergi tukar mall lagi. Betul. So sekarang ni kita nak ambil order, nak makan. Lepas tu sama-sama kita nak buat kita punya frame bagi jalan nanti. Alright. And then hujung video ni kita akan tunjuk macam mana final result dia. Tak payah tunjuk lagi lah. Ini gimmick, sabar. Okay. So kita akan tunjuk final result macam mana. Let's go. Bye-bye.
Okey, so makanan kita orang dah sampai. Sekejap. Menyibuk. Ikut menu aku kan? Ya, apa sweet? Stok aku Ha? Rasa Stok aku Kau perasan tak? Susah lah makan sebelah-sebelah ni. Kau tahu kan badan aku macam mana? Tak apa-apa minta tolong. Aku boleh ambil kan? Aku boleh ambil. Ya. Masalah kursi aku bergerak ni. Tolong jangan kacau aku. Kau kacau aku tengah nak makan Bismillahirrahmanirrahim. Ni soalan random lah. Kalau contoh kau tak berpartner dengan aku dan kau tak boleh berpartner dengan Sophie, apa kau nak buat? Tapi kau nak kena buat konten, faham tak? Ni kerja aku. Nak aku kena terus kan. Kalau bukan Sophie sekali pun, aku akan cari partner yang boleh bekerja sama dengan aku. Tapi apa yang aku boleh cakap, inilah aku kena tanggungjawab untuk Talent Baru. Sebab kau tengok sendiri pun, dia sebenarnya ni aku bukan nak cakap diri aku ni bagus ke apa. Tapi sebenarnya aku boleh buat lebih je sebenarnya. Cuma masa yang tak menentukan. Sebab bulan ni aku terlampau, bulan lepas lah, bulan 9, aku terlampau pack gila. Macam-macam planning aku after release lagi kan. Aku banyak ada planning, aku ada meeting semua kan. So benda tu kacau ke sama-sama aku kena ship tanggungjawab untuk Talent Baru. Talent Baru beza, dia double sikit kerja dengan Talent Lama ni. Talent Lama dah lebih. So tak perlu nak fikir konten yang gila-gila untuk naikkan konten tu. Tapi Talent Baru ni lain sikit. Orang nak tengok something new. Okay, so dah settle dah. Ada kita dah buat muka mal dah. Kita dah print muka mal. Yes, kita dah print dah muka mal. Ini paling handsome lah aku tengok. Kat IG ni paling handsome. So tak boleh nak buat apa. Tak sempat nak edit ke apa. Harap mal suka. And kita ada bad news. Pergi kejap lah. Pergi kejap je. Tinggalkan kejap. Sorry. Ya Allah, tak jinak. Dia bukan jenis jinak. Tiba-tiba tadi meliar pula. Crack pula, pecah. Korang. Frame kita pecah. So bad news, aku pergi sini pun tak ada. So tak apa, kita teruskan. Aku ada idea yang mana kita orang akan buka frame ni. And then benda ni kan just coklat je. So kita akan tampal je. Okay, and then dia akan tengok daripada luar frame saja. So benda tu lagi estetik and lagi nampak kemas lah kat situ. Okay, tak apa Melo, jangan risau. So kita ada masalah lagi. Aku tak tahu lah apa banyak sangat masalah ni. Ya Allah, hari ni semua banyak gila masalah. Kalau tak nak tampal, berapa banyak gam dah kita beli. Tak boleh tampal. Gam 3 second pun tak boleh. Ya, betul. Tak tahu kenapa. Siap betul. So sekarang ni plan kita orang tampal dia dulu gambar. And then kita orang ada beli pen. Ada beli pen. So kat pen tu je lah yang kita mengharapkan nak dekoratkan korang punya gambar ni. Nampakkan lawa gambar ni. Okay, so sekarang bahagian-bahagian tampal ke apa, saya bagi Melo lah. Sebab Melo kan jenis sama belajar, semua mesti ada buat assignment. Saya ni bab-bab benda ni tak pandai sangat. Saya dulu komandan hidup boleh. Jenis nak buat pistol gun boleh. Boy. Ikut trending ke? Ya. Memang kena macam tu. Baru ada seni. Hari ni murid-murid kita akan tampal gambar dekat atas frame. Ini kemal. Buat apa ni? Iron. Nak airnya. Sini kan? Ni bagi sama garis kan? Ya. Last one. Last one kita ada gambar Aina. Kita nak suruh Syami tampal. Syami tampal gambar Aina. Dia betul-betul macam menggunakan iron botol blue ni. Oh, macam macam ni. Dia macam dia punya iron tu. Di setiap langkah yang ku tempuh, kau hadir beri semangat baru. Tawa dan duka kita lalui, tiada yang mampu pisahkan lagi. Saat dunia terasa gelap, kau jadi cahaya di hatiku. Okay, so kita punya frame pun dah siap. Kita dah counter balik dengan stiker-stiker comel semua tu. So kalau korang nak tengok, korang kena kira. Korang kena kira. Korang nak kena kira. Okay, ready? Alright. So kira dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Tengok konten esok.
tengok konten esok. Okay, so itu saja konten aku untuk kali ni. Kalau korang nak tengok macam mana bentuk frame ni ataupun macam mana kita orang decorate kan, nampak lawa-lawa dan comel-comel, korang kena tengok esok punya konten. Sebab esok kita akan paskan dekat Balif dan esok adalah last konten bagi Milur. Wah, suka kau last konten bagi Milur. So apa-apa pun aku harap korang stay tune dengan kita orang punya konten. And minta maaf kalau sepanjang konten nak terasa bahasa ataupun tersinggung atau hati perasaan orang berpihak. Harap maafkan. Jumpa lagi next konten. Jaga diri, jangan makan kancing solat. Jaga diri hantar. Jaga diri korang untuk aku dan Melur. Assalamualaikum, bye-bye. Sia. Sia. Aku Bob. Dan aku Bobby. Kita apa? Milo.